Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya hanya nak buat kompilasi video lawak bersama dengan anak-anak berserta dengan dia punya sedikit penjelasan lah. Kalau untuk saya yang buat video ni saya faham lah, tapi kalau untuk penonton yang nak menonton video ni mungkin dia takkan berapa faham. Tanpa kita buang masa, kita terus pergi ke video-video kompilasi mereka. Buat macam ni betul? No. Buat macam ni. Betul? Lentu tangan abang. Buat macam ni. Betul? Betul? Bawa. Lepas tu pusing. Kayak busa. Video yang pertama tu adalah video azan MUS. Diorang sebenarnya nak ulang kaji ataupun nak belajar sama-sama berkenaan azan lah. Tapi gayanya macam pelik lah sebab dia punya tangan tu macam ni. Biasa kita kata azan macam ni kan. Tapi azan yang diorang buat macam gini. Lepas tu suruh pusing. Sebab itulah video tu dinamakan azan MUS. Perlu amat tau. Abang duduk. Dia nak anak sebegini. Kalau video yang kedua ni pula, biasalah anak-anak diorang akan cemburu bila babah dia berkasih sayang dengan mama lah. Jadi apa yang saya buat bila nak ajak anak-anak tidur, saya cakap, mari sini, Baba nak pergi peluk mama lah. Baba nak pergi peluk mama lah, Baba nak pergi tidur dengan mama lah. Jadi diorang akan cemburu. Bila cemburu, diorang akan cepat-cepat pergi tarik babah dia. Supaya babah dia teman diorang je, jangan teman mama dia. Jadi itulah video dia, video yang kedua. Dia punya mengamuk sampai sekarang pun kita orang gelak. Lah engkau denganku terhengalkanlah dengan Allah. Over lah dek. Untuk video yang ketiga ni, video ni diorang main badminton di Dewan Badminton. Masa tu saya bermain badminton, bertanding antara rider-rider lah, dan saya dapat nombor 2. Jadi melihat gelagat diorang main badminton tu memang kelakar. Baru nak serve, terus smash. Lalu bawa net pula tu. Video seterusnya. Ini adalah POV bila diorang ni tengok cerita Jurassic World. Masa tu part dinosaur tu nak makan, ada guard yang gemuk dekat bawah lori tu. Jadi itulah reaction daripada adik dengan Belung. Memang muka memang tak buat-buat punya. Memang betul-betul punya, real punya. Tapi bila tengok balik kelakar lah, diorang ketawa. Saya dengan isteri pun ketawa. Benda tu memang tak buat-buat, diorang betul-betul takut. Tapi diorang tengok cerita tu ditemani oleh saya sepanjang masa. Bye-bye. Bye cikgu. Bye. Mana Baba? Tak ada. Mari sini, mari sini. Abang pun. Abang. Ya. Abang. Dia nampak. Dalam dia nak mengamuk tu.
Video tadi pula, saya masa tu nak ambil anak, nak ambil si Nadia dengan abang dia lah. Tapi, sajalah nak buat surprise. Saya cuma sorokkan kepala je dekat pokok. Dia baru keluar tanya, mana babah? Lepas tu dia boleh pusing sekali je tengok babah dia ada. Lepas tu dia pun datanglah dekat saya tangkap babah dia. Jadi momen tu kelakar lah pada saya. Surprise yang tak jadi sangat lah. Macam biasa. Bukan. Bukan solat. Bukan lah. Meninggal. Yelah, apa ni? Dia apa ni? Dia apa? Apa? Solat. Solat? Meninggal lah. Tinggal. Bukan solat. Meninggal. Aduh. Okay, video tadi pula berlaku pertelingkahan antara saya dengan anak sulung. Belum lah. Antara solat ataupun meninggal. Sebab apa? Dalam buku tu dia menceritakan tentang panduan fardu ain lah, sama ada solat, ibadah umrah, haji dan sebagainya. Dalam tu ada cara-cara menguruskan jenazah lah ataupun mengkafankan jenazah. Jadi dia cakap itu solat. Saya cakap bukan itu meninggal. Jadi dia pun hilang sabar, dia debik babah dia. Dia bila dia dah besar ni dia pun rasa bersalah, dia minta maaf balik. Tapi tak apalah, budak kecil kan. Biasalah. Dah. Balik abah. Okey, video tadi dia adalah voice note WhatsApp yang anak saya hantar kepada saya lah. Dia cakap, "Bah, balik bah." Sebab saya dulu masa jadi rider, saya biasa balik malam pukul 10 ataupun 11 malam. Jadi bila saya balik, dia dah tidur. Untuk mengelakkan perkara tu berlaku, dia pun hantarlah voice note melalui WhatsApp. Dia cakap, "Bah, balik bah." Jadi, daripada ketujuh video tu, korang rasa yang mana yang paling kelakar lah, yang paling menarik? Okay? Kalau pada pandangan saya lah, yang paling kelakar tu bila saya nak ajak diorang ni tidur. Itu yang paling kelakar. Okay, tak lupa juga kredit kepada isteri saya yang selalu jadi fotografer yang ambil video. Okay, yang spontan, yang terancang ke. Memang beliau lah yang banyak bantu. Okay, enjoy the video. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Untuk anak-anak babah, video ni video kenangan untuk korang. Okay, bila besar nanti, dah bawa haluan masing-masing, tengoklah video ni. Kenanglah bersama-sama. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bye. Dulu ku bercerita, sekarang aku muka pendek. Oh diriku dulu muka panjang, sekarang muka pendek tapi lebar. Apalah nasib orang tanpa kat pipi.